Okey, baik. Untuk tahun 3 UPKK, tajuk dia ada dua sahaja kalau ikut silibus yang Ustaz dapat dalam buku ni, iaitu tayamum dan juga mandi wajib. Siapa sini yang pernah bertayamum? Pernah tak? Saya. Bertayamum dalam keadaan memang betul-betul tak ada air. Pernah tak? Oh, Ha. tak Memang nak pernah, tak solat, pernah. waktu solat dah masuk, lepas tu nak Pernah. ambil wuduk tak ada air. Lepas tu apa buat? Pergi cari debu, tepuk-tepuk, sapu muka. And then ambil debu lagi, tepuk-tepuk, tangan kanan. And then tangan kiri. Dah habis. Pernah tak? Siapa ada pengalaman macam tu? Tak ada lagi. Tak. Ustaz pernah ada pengalaman waktu tu naik kereta api dekat Mesir. Ustaz dulu belajar dekat Mesir. Waktu tu memang lama betul train tu. Naik train tu lama betul. Tak ingatlah pergi kat mana. Lepas tu dalam train tu tak ada air. Tandas tak ada, apa tak ada. Air minuman pun tak ada. Dah masuk waktu dah. Lepas tu tahu tak kira orang buat apa? Kita orang pergi dekat ni. Dinding bas. Bas tu berhabuk. Sebab kat Mesir banyak pasir, banyak habuk, banyak debu. Dekat train tu lah. So, sebab dia dekat padang pasir. So, apa yang kita orang buat? Kat dinding ni banyak debu. So, kita tepuk tangan macam tu. Lepas tu, bagi dia nipis sikit. Bagi dia jatuh sikit. Lepas tu, letak dekat muka. Lepas tu, ambil bahagian lain pula. Tepik lagi. So, ada debu melekat. Lepas tu, tepuk-tepuk bagi dia nipis sikit. Buat tangan kanan. Macam tu. Lepas tu, sapu. Habis. Lepas tu, kita orang pun solat. Solat duduk. Kan? Solat duduk dekat train. Best tak? Best tak? Best tak? Best kot. Keren Ha, tu. apa? Train tu dia tak ada air dalam dia. Ha, okey, tu maksud tayamum waktu tak ada air. Okey, kita baca sikit dalam ni. Dia ada tentang maksud pengertian dia, apakah maksud tayamum, kemudian apakah sebab-sebab diharuskan tayamum, kemudian apakah dalil untuk tayamum, kemudian apakah rukun tayamum, kalau nak tayamum ni kena ada apa, wajib ada apa, kemudian apakah cara untuk kita tayamum, kemudian syarat sah tayamum, and then ada lafaz niat, kan, lafaz niat tayamum, kemudian ciri-ciri tanah untuk kita tayamum, and then perkara sunat ketika bertayamum, apakah yang membatalkan tayamum, dan kemudian yang terakhir hikmah pensyariatan tayamum. Apakah hikmah tayamum? Okey? Ada 10 benda. Okey, ready nak masuk belajar? Jadi. Okey. Pengertian tayamum dari segi bahasa, penyempurnaan. Bahasanya bahasa Arab. Dia tayamum ni datang daripada bahasa Arab iaitu tamam. Tamam ni sempurna, perfect. Tamam, perfect. Tu tamim lah, tamam tu perfect lah, sempurna. Tapi kalau dari segi syarak, dari segi istilah, maksud tayamum ni ialah menyapu muka dan tapak belah tangan ni, tapak belah tangan ni, meliputi siku, dengan meliputi siku lah, tangan sampai siku, dengan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat tertentu. Itu maksud tayamum. Maksudnya sapu dekat muka dan tangan sampai siku menggunakan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat tertentu. Okey. Yang kedua, sebab-sebab diharuskan tayamum. Yang pertama apa? Tak ada air. Maksudnya kalau ada air, tak payah nak tayamum. Kan? So, bila tak ada air, kita kena tayamum. Kita jangan bagi alasan, tak boleh nak solat lah sebab apa? Sebab tak ada air. So apa yang kita nak buat kalau tak ada air? Carilah air. Kan? Pergilah cari ke, beli ke apa ke. Kalau tak jumpa juga, memang kita kena tayamum. Okey, yang kedua, yakin telah masuk waktu solat. Dia mesti masuk waktu solat. Kalau belum masuk waktu solat, dia jangan tayamum lagi. Maksudnya bila dah azan Zuhur, kita rasa, ni dah pukul 1.30 ni, 1.45 ni.
Ni kita yakin ni mesti dah masuk waktu Zuhur dah ni. Okey. Lepas tu air tak ada lagi ni. Pergi berjalan sejalan sini. Sejam cari air tak jumpa. Barulah kita tayamum je lah. Ambil air, ambil debu, tepuk macam Ustaz buat tadi. And then nipiskan dia. Sapu kat muka. Lepas tu tepuk sekali lagi. Kita nipiskan dia. Kita sapu kat tangan. Macam tu. And then tangan kiri pula. Okay. Maksudnya setelah masuk waktu solat. Yang ketiga, ada halangan untuk menggunakan air. Ada halangan menggunakan air ni maksud dia apa? Maksud dia ialah sakit. Maksudnya tangan tu tak boleh guna air. So kita kena tayamum. Yang keempat, air tidak mencukupi untuk berwuduk. Macam mana kalau dah habis solat baru ada air? Kalau dah habis solat baru ada air, nanti kita cek balik. Mungkin ada dalam nota ni. Nanti kita cek jawapan ya. Air tidak mencukupi untuk berwuduk. Air sikit sangat. Nak wuduk tak boleh. Kita kena um, bertayamum. Yang kelima, cuaca yang terlalu sejuk dan akan membahayakan diri. Yes, kalau sejuk sangat-sangat dan bahaya, memang tak payahlah nak berwuduk. Kita guna tayamum. Yang keempat, uzur kerana musafir atau sakit yang tidak boleh menggunakan air. Jadi orang yang sakit tak boleh kena air, memang kena bertayamum. Kemudian yang ketiga, dalil naqli tayamum. Apakah dalil dia? Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ni tak semua ingat ayat ni. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maksudnya sedang kamu tak ada air fatayammamu sa'idan tayyiba, maka kamu kena bertayamum dengan debu air yang bersih. Famsahu biwujuhikum, bahas sapu muka, wa aydikum minhu, dan tangan kamu. Kalau nak pendekkan ayat ni, ambil dekat fatayammamu sa'idan tayyiba. Umi, Ambil Umi. ayat tu je. Ya, cakap siapa tu? Alright. Fatayammamu sa'idan tayyiba. 3 perkataan tu je. Dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 6. Okey, rukun tayamum. Sekejap Ustaz nak mute siapa ni. Okey, rukun tayamum. Rukun ni maksud apa? Rukun ni maksudnya benda yang wajib ada. Benda yang wajib ada. Iaitu niat. Niat ni lah, kena ada niat lah. Niat. Kemudian sapu debu tanah ke muka. And then sapu tangan. Debu kat tangan dan juga tertib. Tertib ni kena ikut turn lah. Kena ada flow dia. Niat dulu. Sapu kat muka. Sapu kat tangan. Okay. Itu rukun tayamum. And then yang kelima. Poin yang kelima itu cara bertayamum. Selepas berniat, kita hendaklah menutup kedua-dua tangan, menepuk dua-dua tangan dengan tujuan untuk menipiskan debu. Maksudnya kita tepuk. Dia tekap dulu dekat debu tu, lepas tu kita tepuk macam tu. Tepuk macam tu supaya dia nipis. Oh, okey, tepuk kan. Oh, tepuk tu dekat dekat tanah lah kan. Dekat lantai lah, okey. Kena tepuk lah. Lepas niat kita tepuk. Tepukkan pertama untuk disapu ke muka. So, sini ada debu, sini ada debu, tepuk kat muka. Iaitu bermula dari bahagian atas ke bawah. Kemudian bersihkan debu yang telah digunakan untuk menyapu muka. Ini bersih kalau debu-debu kat muka tu. Macam tu je. And then tepuk kali kedua. Tepuk kali kedua. Lepas tu ada debu kat sini, ada debu kat sini. Sapu dekat tangan kanan dulu. Maksudnya tangan kiri sapu kat tangan kanan. Macam tu. Macam tu. Lepas tu tangan kanan pula sapu tangan kiri. Macam tu. And then menyapu debu tangan kiri. Okay, menyapu debu tangan kanan. Okay dah. Itu je. Itu je cara dia. Itu je cara tayamum. Susah ke senang tayamum ni? Senang. Senang. Okay, Sofia cerita sikit. Sofia cerita sikit macam mana cara tayamum. Mula-mula buat apa, Sofia? Ambil ambil buku, ambil debu. Lepas tu nipiskan. Niat mana niat? Niat. Lagi? Ambil debu. Tak ada ambil, dia tepuk. Tepuk tangan kat debu tu. Macam ustaz dengan kawan ustaz tu tepuk dekat dinding. Sebab nampak sangat debu kotor dia punya dinding dekat train tu.
Okey, lepas tu dah tepuk lepas tu. Nipiskan. Okey, nipiskan. Lepas tu Sapu kat muka. sapu kat muka. Lepas tu Tepuk debu lagi. tepuk lagi. Lepas tu Nipiskan. nipiskan. Sapu debu dekat tangan kanan. Okey, yang tangan Sampai kiri siku. tangan kanan sampai siku. Yang bawah dia pula macam tu. Lepas tu tangan satu lagi. Buat dekat tangan kiri pula. Tangan kiri pula. Okey, Ustaz ada soalan. Nak tanya dekat Syekal. Kalau kita wuduk, kita kena macam contoh macam wuduk kan, air kan. Air dia kena satu muka kan? Ah, Betul tak? Okey. Maksudnya kalau guna air, ambil wuduk guna air, kita kena basuh satu muka. Tapi kalau guna debu ni, tayamum ni, adakah semua-semua ni memang kena, memang kena lah, memang, oh sini tak kena, okey, buat sini-sini. Sini tak kena. Adakah macam tu? tak, Ha, betul ke? Tayamum? tak. Tayamum tak payah. Wuduk kena. Ha, tayamum dia tak terlalu detail macam guna air Wuduk. tu. Air tu memang sifat dia mengisi ruang kosong kan. So kita sapu je tu memang dia dah pergi kat bahagian-bahagian tu. Tapi kalau debu ni sekadarnya je kan. Kita sapu je. Sebab tu istilah dia sapu. Bukannya membasuh. Membasuh menggunakan debu. Bukan. Dia tak guna membasuh. Kalau air berwuduk, istilah dia membasuh muka. Kan? Cuci basuh muka. Maksudnya kalau kita spray pun, kalau kita pergi umrah kan, kita ada spray wuduk kan. Spray wuduk tu sampai air tu mengalir. Bukannya membasahkan muka, dia membasuh muka. Sampai nak cerita basuh tu sampai air tu mengalir. Kalau kita spray, air tu mengalir. Dia bukannya ambil air, tepek macam tu. Itu membasahkan. So kena faham kalau wuduk dia kena air sampai air mengalir. Tanda dia. Okey, seterusnya syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum. Okey, maksudnya kalau kita buat tayamum tu dikira sah. Kalau tak, tak sah. Apa benda? Yang pertama, masuk waktu solat. Masuk waktu solat. Kalau sebelum maghrib kita dah tayamum siap-siap, tu tak dikira tayamum. Tayamum tu tak sah. Maksudnya satu tayamum sekali solat je. Dia tak boleh, oh dah tayamum untuk Zohor, nanti asar pun, tadi dah tayamum dah asar tadi. No. Dia memang satu waktu, satu kali tayamum. Tapi kalau wuduk, kita dah wuduk dah subuh tadi. Lepas tu Zohor kita nak guna wuduk yang sama. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Jawapan dia boleh. Sebab wuduk tu dia bersambung. Tetapi kita digalakkan untuk Wuduk lagi. tajdid dulu wuduk. Kita tajdid wuduk kita. Kita perbaharui kita punya wuduk. Tak kisah pun. Memanglah kita kata, oh tak kentut pun tadi, tak kencing pun tadi, ada lagi wuduk ni. Tak apa, pergi je lah ambil wuduk yang baru. Tak ada masalah pun kan. Okey, syarat sah tayamum masuk waktu solat. Menghilangkan najis daripada badan. Maksudnya badan kita bersih lah. Kalau kita berhadas ke kita buang lah. Elok najis tu tak adalah kita kata melekat najis kat badan kita kan. And then debu tanah tu mestilah suci. Debu tanah tu mesti belum digunakan. And then berusaha mencari air setelah masuk waktu. Kemudian sah untuk satu solat fardu sahaja. Itu syarat sah tayamum. Okey, seterusnya. Lafaz niat tayamum. Nawaitu tayammumah listijhabatis solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Ni lafaz niat ni. Senang je nawaitu tayammum pun dah boleh dah. Nawaitu tayammumah listijhabatis solati lillahi ta'ala. Okey. Seterusnya, apakah ciri-ciri tanah untuk bertayamum? Tanah untuk tayamum tu, debu tanah tu macam mana? Yang pertama mestilah suci. Suci ni maksud dia apa? Bersih. Tak ada najis. Tak ada kotoran. Yang kedua, debu yang belum digunakan. Maksudnya lepas kita dah sapu tu, kan dia jatuh kat lantai kan. So kita nak ambil balik yang dah jatuh tu. No. Kan? Kita ambil debu yang baru. Macam kita ketepuk dekat sini, tepuk sini pula. Jangan tempat yang sama. Kan? Sebab dia tak pernah guna lagi. Tanah bukan jenis abu. Abu ni adalah benda yang telah dibakar.
And then tanah berwarna merah atau hitam. Okay. And then tidak bercampur dengan bahan yang lain. Maksudnya debu tu memang real debu lah. Macam tu. Kemudian, perkara sunat ketika tayamum membaca bismillah, menyapu muka dengan debu dari atas ke bawah. Atas ke bawah, mendahulukan anggota kanan. Lepas tu baru kiri, menipiskan debu di tangan. Ni tepuk ni kita nipiskan lah. Itu sunat menjarakkan, merenggangkan jari ketika menepuk debu. So maksudnya kita tepuk tu jari kita kena kembang lah kan. Macam tu. Tepuk debu. So banyaklah kita dapat kalau kita tepuk macam tu, sikit je debu yang kita dapat. Macam tu. Kemudian menyapu debu hanya sekali sahaja. Okey. Sapu debu sekali lah, tak payahlah. Oh, gosok 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 debu. No 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 no. Okey. Perkara yang membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan tayamum? Mendapat air. Maksudnya kita dah tayamum, tiba-tiba pipe keluar air lah pula. Kan? So, kita punya tayamum tu dah terbatal. So, kita ambil je lah wudu. Kemudian murtad keluar dari agama Islam. So, dah murtad buat apa nak ni lagi kan? Buat apa nak solat lagi kan? Hilang keuzuran yang mengharuskan tayamum. Benda-benda tadi tu lah. Tak jumpa air lah apa semua tu. And then berakhirnya waktu solat. Dah habis waktu solat, maka batallah kita punya tayamum. Semua perkara yang membatalkan wuduk juga membatalkan tayamum. Maksudnya kalau kita kentut, batallah kita punya tayamum. Kemudian apakah hikmah pensyariatan tayamum? Apakah hikmah dia? Apakah kebaikan tayamum ni? Yang pertama, membuktikan agama Islam adalah agama yang mudah. Mudah tak Islam ni? Mudah. Ha, Mudah. mudah. Tak ada air, masih boleh solat. Sakit, masih lagi boleh solat. Tak boleh berdiri. Solat duduk. Tak boleh duduk. Solat baring. Mudah tak Islam ni? Yes, mudah. Mudah sangat. Musafir, boleh jamak, boleh qasar. Ha. Yang kedua, keringanan kepada orang yang uzur. Maksudnya orang tu sakit, tak boleh kena air. Dia boleh ada pilihan. Tak payahlah guna air. Kan? Kita pakailah debu untuk berwuduk. Keringanan kepada orang yang sukar mendapat air, menjaga kebersihan rohani dan jasmani, membuktikan kewajipan ibadah solat. Nak ceritanya, kalau tak ada air, masih lagi kena berwuduk. Yang penting, solat 5 waktu. Tadi soalan tadi, kalau dah tayamum, lepas tu dah solat, tiba-tiba ada air. Macam tu kan soalan siapa tadi? Sofia. Soalan Sofia. Kalau dah habis solat, dah lah selesai lah, tak payahlah nak solat lagi dah. Okay. So maksudnya dah diterima dah. Wuduk, tayamum, solat dah settle dah. Maksudnya kefarduan solat tu dah ditunaikan dengan cara berwuduk, dengan cara bertayamum. So tak perlu nak repeat solat. Okay. Ustaz, Ha. kan Ustaz kata kalau sekali solat terus batal tayamum. Kalau kita solat, lepas tu macam kita tergelak, terbatal, boleh ke solat lagi sekali? Pakai tayamum yang sama. Yang batalnya solat, bukannya batal wuduk. Tayamum masih lagi okey. Kan? Perkara yang membatalkan tayamum. Semua perkara yang membatalkan wuduk juga membatalkan tayamum. Okey. Ini kita bagi contoh bagus Amy punya soalan. Kalau kita ada wuduk, lepas tu kita solat, lepas tu kita ketawa. Kita tengok orang main 6-7, 6-7 kan. Lepas tu kita ketawa. Lepas tu ketawa tu batal lah solat. Adakah wuduk terbatal? Ustaz tanya Amy. Tak. Tak batal? Tak batal sebab dia tak buat perkara yang membatalkan wuduk. Dia hanya buat perkara yang membatalkan solat. Okey, contohlah tengah solat, tiba-tiba adik kita main baling gula-gula. Tiba-tiba gula masuk mulut kita. Kan? Kita makan. Dalam solat, tak boleh makan. Tiba-tiba kita makan. So, batal lah solat kita. Tapi adakah wuduk kita tak? Adakah wuduk kita batal?
Wuduk tak batal. Kita ambil wuduk kan. Kita ambil wuduk, tiba-tiba nak solat, tiba-tiba mak kita kata, makanlah dulu. Ni mak penat-penat masak ni, makanlah dulu. Kita pun makan. Lepas tu kita makan, tadi ambil wuduk. Nak solat, tiba-tiba makan. Boleh solat lagi ke? Jawapan dia boleh. Sebab makan tak membatalkan wuduk. So, sama juga macam tayamum. Kita ada tayamum, kita solat, kita ketawa. So, batalnya batal solat. Bukannya batal wuduk. Lepas tu ada yang tanya, kalau gelak tak keluar suara, batal ke solat? Tak batal. Kan? Dia kalau gelak tak keluar suara, tu bukannya gelak. Itu senyum. Masalah dia, kenapa nak kena ketawa? Khusyuklah solat tu, wahai Anas. Boleh? So, jangan solat depan orang. Sebab tu kalau nak solat dekat rumah, pergi kat bahagian dinding. Maksudnya kita betul-betul dekat dinding. Janganlah solat tengah-tengah jalan. Maksudnya orang boleh lalu depan kita. Kalau orang lalu depan kita, dia jalan-jalan tu dia tengok kita. Hai. Ha, orang hai gitu kan. Memanglah kita kena ketawa kalau orang buat lawak. Okey? Dah habis tentang tayamum. Boleh? Boleh, boleh. Boleh. Boleh teruskan Boleh. Good. Very good. Kita pergi ke mandi wajib. Mandi wajib ada 8 perkara. Yang pertama, pengertian maksud dia. Yang kedua, dalil yang mewajibkan mandi wajib ni. Yang ketiga, perkara yang mewajibkan. Yang keempat, perkara yang dilarang ketika hadas besar. Yang kelima, apakah lafaz niat mandi wajib. Yang keenam, perkara sunat ketika mandi wajib. Yang ketujuh, cara mandi wajib. Yang kelapan, hikmah mandi wajib. Ini subjek tahun 3 tapi pentinglah ni tentang mandi wajib ni. Mungkin dah ada yang akil, baligh kan. Kalau lelaki keluar air mani, kalau perempuan dapat haid. Kalau ada yang dah darjah 5 ni, so memang kena mandi wajib. Ashraf Waji tanya, Ustaz, kalau ada orang lalu depan kita batal ke? Tak batal. Tak batal. Cumanya adab kan, adab solat. Ustaz lu kat Mesir tengah solat kan? Kan kita kat masjid, masjid kan banyak soft. So kita solatlah kat belakang kan. Lepas tu tengah solat, lepas tu ada orang lalu tau. Lepas tu tengok Pak Arab tu, dia halang macam tu. Macam tu. Orang nak lalu dia halang. Orang nak lalu dia halang. So maksudnya orang tak ada halang. Orang terpaksa lah jalan depan dia ataupun dekat belakang dia. Macam tu. So kita kena halang lah orang yang nak lalu kita. Kan biasanya kita akan halang lah. Tetapi dekat Malaysia ni jaranglah Ustaz nampak solat Allah Akbar. Lepas tu orang nak lalu dia halang macam tu. Dia takut bergaduh lah nanti kan. Masa solat boleh bergerak ke? Boleh. Siapa kata tak boleh bergerak? Dia ada pandangan tau. Dia tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau kita banyak bergerak 3 kali turut-turut, maka kita akan batal. Macam mana nak kira pergerakan? Contoh kita garu kan? 1, 2, 3. Berturut-turut. Maka akan batal. Kita gerak 2 kali je. 1, 2. Tapi, sekali garu tu, 1, 2. Dia dah 2 dah. Tapi, macam ni. 1, 2. Faham tak? Dia ke satu pergerakan, ke sekali garu tu dikira satu pergerakan. Kalau ikut Ustaz faham, macam tu 1, 2. Lepas tu tangan letak balik. Sebab ada orang dia macam 1, 2, 3. Jadi 3 pergerakan. So sebenarnya kita ambil pandangan yang mudah ajalah. Menggaru tu adalah satu perbuatan. Walaupun pergerakan dia 1, 2, 3. 3 pergerakan tu. Ustaz, orang tak garu situ, orang garu macam ni. Garu macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Batal lah. Janganlah nak garu-garu sangat. Kan? Okey. So macam juga kalau kita solat, kita nak halang orang tu kan. Kalau macam tangan kita kat sini. 1, 2. So 2 pergerakan. Tapi sebenarnya dia kira 1 je. Kita halang tu kira 1 pergerakan je lah.
Sama juga macam kita dah dekat soft kan. Dah dalam soft, ni kaki orang. And then bila ada satu jemaah, dia naik ke depan ke, dia kentut, dia batal wuduk, dia patah. So kita kena rapatkan soft. So selalunya orang akan buat satu, dua. Baru, maksudnya dua pergerakan lah. Satu, dua. Satu, dua. Barulah rapat soft tu. Tapi bagi Ustaz, satu, dua tu masih lagi satu pergerakan. Walaupun dua kaki bergerak, tapi baru satu. Maksudnya dia nak rapatkan soft lah. Kan? Bukanlah dia bergerak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sampai ke hujung soft kan. Macam tu lah. Tapi poin dia ialah jangan banyak bergerak lah. Masa solat boleh gerak ke kalau guna 5 jari? Kenapa nak kena bergerak guna jari? Tak payahlah. Menggaru guna 5 jari. Okey, baik, baik, baik. Dah habis cerita. Okey. Pengertian mandi wajib. Dari segi syarak, mandi yang dilakukan bagi seorang yang berhadas besar atau mati selain daripada mati syahid. Maksudnya berhadas besar. Faham tak hadas besar ni apa? Hadas besar ni keluar air mani ataupun hadas besar adalah haid ataupun nifas. Kan tu secara umum lah. So bila dah berlaku benda tu kena mandi wajib. Satu lagi ialah mati. Kalau kita mati, orang wajib mandikan kita. Orang kata apa? Mandi apa? Mandi jenazah. Hukumnya wajib. Mandi jenazah hukumnya wajib. So namanya mandi wajib jugalah. Ataupun mandi jenazah hukumnya wajib. So mandi wajib. Lepas tu kalau mati syahid. Mati syahid. Apa maksud mati syahid? Mati syahid maksud dia adalah dia pergi berperang mempertahankan negara dan dia mati kena tembak. So dia dikira sebagai mati syahid. Orang mati syahid kena mandi tak? Tak. Kalau ikut takrif ni, definisi ni, tak wajib mandi. Maksudnya tak perlu mandikan dia. Dia meninggal, contohlah kena tembak sini, kena tembak sini, kena pedang apa ke, dia meninggal, dia mati syahid. And then dengan situasi itulah dia dikebumikan, dikafankan, tak perlu kafan pun, pakai baju perang tu juga, terus disemadikan, dikebumikan, sebab nanti dibangkitkan, akhirat nanti dia akan bangkitkan dengan tanda dia mati syahid tu. Maka itu kemuliaan bagi dia. Kan? Ada soalan tentang mandi sunat. Ada mandi sunat, wahai Iris. Nanti dekat bahagian ada kat bahagian ni. Mandi sunat ada, iaitu mandi sembahyang hari raya, anda sembahyang mandi sunat hari Jumaat, mandi sebelum sunat gerhana, solat gerhana, selepas mandi jenazah dan lain-lain. Mandi yang sunat. Maksudnya kita mandi biasa, tapi kita akan dapat pahala kalau kita ada niat mandi hari raya. Siapa hari tu mandi sunat hari raya? Ada tak? Ingat tak hari tu? Pagi-pagi raya mandi sunat hari raya. Mandi tak? Bagus, Syekal. Mandi sunat hari raya. Okey. Sikit lagi. Dah saya insyaAllah. Mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar atau mati selain daripada mati syahid, hukumnya wajib. Apakah dalil naqli? Dalil Quran. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu berhadas besar, maka bersucilah. Dalam kurungan mandi wajib. Iaitu surah Al-Ma'idah ayat 6. Sama dengan tentang tayamum tadi. Surah Al-Ma'idah ayat 6 juga. Okey, perkara yang mewajibkan mandi wajib. Perkara yang mewajibkan mandi wajib. Okey, maksudnya kalau kita buat benda ni, memang kita kena mandi wajib, iaitu yang pertama bersetubuh. Bersetubuh ni lelaki dan perempuan yang dah berkahwin lah. Yang kedua, keluar air mani. Ni akil balik lah, orang lelaki keluar air mani. Ataupun keluar darah haid untuk perempuan. Keluar darah nifas untuk perempuan. Keluar darah wiladah, iaitu darah bersalin. Ataupun mati selain daripada mati syahid. Okey, rukun mandi wajib. Yang pertama, menghilangkan najis di badan. Kita kencing, kita berak, kita basuhlah dulu. Kan? Najis-najis yang ada. Lepas tu kita niat dan kita letak air ke seluruh badan kita. Kita ratakan air ke seluruh badan. So, mandi shower tu, bagilah kena dekat seluruh badan. Termasuk kat ketiak, celah-celah semua tu kan. Bagi air kena dekat seluruh badan.
Habis dah cara dia. Simple tak cara mandi wajib? Sama macam mandi sunat je. Cumanya niat. Niat yang membezakan mandi sunat ke mandi wajib. So kena ada niat. Perkara yang dilarang ketika hadas besar. Hadas besar tadi kita cakap tadi lah. Dia bersetubuh, dia keluar air mani, keluar haid nifas. Yang dilarang ialah solat. Tak boleh solat. Okey? Dan tak boleh solat kalau berhadas besar. Tak boleh tawaf. Tawaf ni maksud dia dekat Masjidil Haram tu dia pusing Kaabah tu kan. Tak boleh. Tak boleh puasa. Dilarang berpuasa untuk wanita yang haid. Tak boleh puasa. And then membaca Al-Quran tak boleh. Jangan baca Quran. And then berhenti atau duduk dalam masjid. Maksudnya tak boleh etikaf. Dan tak boleh etikaf dalam masjid kalau kita berhadas besar. Sebab kita kena menghormati masjid. Kalau kita tak tahu ada bahagian yang tak kena air, waktu mandi wajib. Dia macam ni, bila kita mandi, memang kita kena ratakan ke seluruh badan dan kita mesti yakin. Faham tak yakin? Yakin ni maksud dia, macam tadi tu tau, yakin masuk waktu solat. Kita tengok jam, tengok matahari. Ni dah memang confirm dah ni. Dah masuk waktu dah ni. So memang kalau kita dah yakin masuk waktu, kita kena solat lah. Sama juga kalau kita dah mandi, ada orang dia ada sikap was-was. Was-was ni bisikan syaitan. Dia ambil wuduk. Ambil wuduk, basuh muka. Guna air. Lepas tu dia was-was. Dekat celah-celah ni air masuk ke tak ah? Dekat sini air masuk ke tak ah? Dekat tepi ni air masuk ke tak ah? Air masuk tak sini? Air masuk tak kat sini? Air kena tak kat sini? And then bila basuh muka tu, kena tak dekat sini? Kena tak kat sini? Kena tak kat sini? Kena tak kat sini? Sudah. Itu dah namanya apa? Was-was syaitan. Syaitan membisikkan rasa was-was, rasa ragu-ragu. Orang Islam simple. Ambil wuduk, kita dah lebih kan wuduk tu kena ke sini, dah kena lah tu seluruh air badan kita. Macam mandi shower. 5 minit duduk bawah shower tu. Kejap melompat, kejap sangat sengit, pusing-pusing apa semua. Kejap cangkung. Memang sah-sah lah air rata ke seluruh badan. So kita yakin lah, dah mandi elok lah tadi. Orang tanya, betul ke? Kot tak kat bawah ketiak tak kena air ke? Come on. 5 minit kot mandi menari bawah air shower tu. Mestilah rata. So yakin lah. Kan? So jangan ada rasa was-was tentang, dekat ni ada rongga-rongga ni. Air masuk ke tak ah? Bawah jam ni. Buka jam ke tak ah tadi? Dah. Itu namanya bisikan syaitan supaya kita rasa was-was. Okey, apakah lafaz niat mandi wajib? Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Kalau wuduk, nawaitu raf'al hadatsil asghar lillahi ta'ala. Ataupun nawaitul wudu'a, sahaja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita niatlah hati je, cakap je bahasa Melayu, sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Sebab niat ni dia bukannya lafaz bahasa Arab. Niat adalah lintasan hati. Kita cakap dalam hati lah. Okey, aku nak mandi wajib ni. Macam tu. Okey, seterusnya. Perkara sunat mandi wajib. Perkara sunat ni benda yang sunat lah. Yang pertama baca Bismillah. And then ambil wuduk, kemudian menggosok badan ketika mandi, menggosok sebanyak 3 kali, mandi di tempat tertutup, menyelati rambut, gosok-gosok rambut, mendahulukan anggota kanan dahulu, membaca doa selepas mandi wajib. Itu benda-benda yang sunat lah. Okey. Sikit lagi, nak habis dah. Cara mandi wajib. Yang pertama baca Bismillah. And then menyucikan, membersihkan tangan, basuh tangan. Kemudian mencucikan kemaluan dengan tangan kiri, basuh kemaluan kita. And then berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Macam wuduk lah, masukkan air kat kumur, and then masuk air dalam hidung. Kemudian berwuduk, ambil wuduk dulu. Lepas tu niat ketika air sampai ke badan. Niat masa mandi shower tu niat lah. Ya Allah aku mandi wajib ni kerana Allah Ta'ala. And then basuh kepala. And then dahulukan anggota kanan dulu. And then meratakan air ke seluruh badan. Last sekali membaca doa selepas mandi. Siapa tahu doa lepas mandi apa? Tahu, Ustaz tak tahu. Ada ke doa lepas mandi? Ni?
Doa lepas mandi tak? Entah. Kan? Kalau lupa niat mandi wajib batal ke? Kalau lupa niat tak sah mandi wajib tu. Mesti ada niat. Maksud dia apa? Waktu kita shower tu cakaplah niat. Ya Allah, aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Dapatlah pahala. Maksudnya dapatlah niat tu. Kemudian hikmah mandi wajib. Apa hikmah dia? Diri sentiasa bersih, dapat menyucikan diri, mendapat keredaan Allah, membolehkan ibadah diterima oleh Allah, dapat mengembalikan tenaga dan menyegarkan badan. Ada tak sini yang tak suka mandi? Bangun Tak pagi pergi sekolah tak ada. mandi? Ada tak? Saya mandi. Pergi sekolah tak mandi ada tak? Tak ada. Mandi untuk segarkan badan, mengembalikan tenaga dan menyegarkan badan. Ada tak yang malas mandi waktu malam? Tak ada. Waktu balik sekolah je lah malas mandi nak tidur. Mandilah dulu bagi segar badan. Ya Allah anak-anak ni. Mandi pagi mandi, malam mandi 2 kali sehari minimum. Tapi kan tak boleh cakap nama Allah dalam tandas. Ya, tak boleh cakap nama Allah. Cakaplah hati je. Cakaplah hati. Okey. Ustaz dulu. Ni siapa yang nak belajar overseas Siapa nak belajar dekat overseas belajar sungguh-sungguh. Ustaz dulu belajar kat Mesir. Dekat Mesir dia ada musim sejuk. Punyalah sejuk dia. Bawah 0 darjah Celsius tu. Sejuk sangat-sangat. Ustaz tak mandi seminggu. Sejuk. Nak ambil wuduk pun sejuk ni. Mesir ada musim sejuk. Yes, Mesir ada musim sejuk. Seminggu tak mandi dan badan segar je. Pakai spray, buat wuduk, and then sikat rambut, dah boleh pergi kuliah, pergi universiti, pergi masjid, solat semua. Ustaz kalau cakap nama Allah kat dalam tandas macam ni, tak payah cakap lah. Tak, kalau tercakap tak apa, tak payah cakap. Diam je. Okey? Okey, habis dah. Tentang tayamum dan juga mandi wajib. Habis dah kelas kita pada hari ini. Ada soalan tak? Tak ada. Ada. Nak tanya soalan boleh? Boleh. Apakah maksud hadas besar? Siapa cepat dia dapat. Buka mic terus jawab. Apakah maksud hadas besar? Silakan. Perkara yang harus disucikan dengan mandi wajib. Wah. Maksudnya dia berhadas besar. Okey, apakah punca dia berhadas besar? Bersetubuh. Bersetubuh. Tubuh. Nifas. Keluar Nifas. air Keluar mani. mandian. Keluar Nifas. air Air mani. mani. Okey, very good, very good. Apakah niat tayamum? Awaitu tayamum Itu tayamum bahasi salati lillahi ta'ala. Okey, good, good, good. Waktu bila tayamum tu terbatal? Waktu habis solat. Lepas habis waktu solat. Lepas habis waktu solat lagi? Dia dah ada air. Tekan Bila, bila jumpa air? Okey, good. Apakah yang akan membatalkan wuduk? Terkentut. Sorry, apakah yang membatalkan tayamum? Semua yang membatalkan wuduk Membatalkan tayamum. akan membatalkan tayamum. Okey, good. Apa perkara yang dilarang untuk orang yang berhadas besar? Pegang Al-Quran. Solat. Al-Quran. Puasa. Solat, puasa, iktikaf. Masuk masjid. Iktikaf dalam masjid. Bertawaf. Talak. Okey, apakah maksud mandi wajib? Mandi Perbuatan untuk menyucikan. Maksud dia mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar atau mati selain daripada mati syahid. Okey, maksudnya mandi yang wajib untuk orang yang berhadas besar, nak menyucikan diri daripada hadas besar. Okey, itu sahaja. Bye bye. See you soon. Bye. Gelak ni Sekal. Dan kita. Assalamualaikum.